Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan sedikit tentang biodata saya dan apa yang saya ingin tahu tentang khusus literasi bahasa ini. Nama Muhammad Nur Rashdan bin Ghazali atau lebih dikenali sebagai Rashdan. Saya berasal dari Dungun, Terengganu. Ibu bapa saya iaitu ibu seorang suri rumah dan ayah saya seorang pesara polis. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Intan Zahra di Dungun. Saya mendapat keputusan SPM sebanyak 5A. Saya memilih profession keguruan ini pada awalnya kerana harapan yang diletakkan oleh ibu bapa saya dan juga keluarga saya, kerana mereka ingin melihat saya menjadi seorang guru. Keputusan yang saya telah buat pada hari ini, saya merasakan bukan satu keputusan yang sia-sia, tetapi satu keputusan yang lahir daripada hati saya sendiri, yang saya kira saya puas duduk di sini dan saya rasa ketenangan dan saya rasa amat gembira berada di kalangan rakan-rakan iaitu bakal-bakal guru yang amat berpotensi sekali, yang banyak kelebihan. Saya kira seperti kawan-kawan saya yang saya nampak macam-macam latar belakang yang sungguh hebat sekali, dan saya berasa sangat bangga berada di bumi KDRI ini. Harapan saya suatu hari nanti, saya harap dapat menjadi guru yang bukan sahaja berilmu, tetapi guru yang kaya dengan pelbagai pengalaman dan juga kebolehan. Pada hari ini, saya yakin bahawa usaha yang saya telah buat pada hari ini akan menjadi satu usaha yang akan membuahkan hasil dalam membentuk diri saya sebagai seorang guru yang berkaliber pada suatu hari nanti. Bagi saya, literasi bahasa ni bukan sekadar membaca dan juga menulis, tetapi ianya suatu cara untuk kita menyampaikan makna dengan jelas, menyampaikan ataupun memahami sesuatu bahasa tersebut. Jadi, apa yang saya ingin tahu sebenarnya? Perkara yang saya ingin tahu sebenarnya, bagaimana literasi bahasa ini dapat diaplikasikan dalam sesi pengajaran di dalam kelas, dan bagaimana literasi bahasa ini dapat memupuk keyakinan dalam kalangan pelajar dan kalangan anak-anak murid saya nanti, untuk mereka lebih yakin bertutur di hadapan orang ramai. Saya berharap agar pembelajaran saya dalam literasi bahasa ini dapat membantu generasi yang saya bakal didik nanti dalam melahirkan mereka menjadi seorang insan yang berani untuk bersuara, bukan sahaja berbahasa semata-mata, tetapi melahirkan seorang model insan yang akan menjadi tonggak utama dalam negara kita suatu hari nanti, insyaAllah. Jadi setakat itu saja video saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.